Bekas Ketua kesejahteraan Pemuda ekonomi UMNO, Kerry Jamaluddin dan sekali sara lagi hidup menjadi bagi tumpuan dalam arena kumpulan politik warga emas. negara. Kita Ini tahu selepas beliau bahawa secara rasmi menyerahkan rakyat surat Malaysia rayuan untuk akan kembali menjadi menyertai semakin UMNO tua kepada Presiden dan Parti, mereka akan Datuk Seri Dr. ada Ahmad Zahid Hamidi. tahap jangka hayat. Menurut kenyataan yang dikongsikan oleh Zahid, beliau menerima kunjungan Kerry yang hadir sendiri bagi menyerahkan surat rayuan tersebut untuk kembali bersama parti yang pernah diwakilinya selama lebih 2 dekad. Kerry sebelum ini dipecat daripada UMNO pada Januari 2023 atas dakwaan melanggar disiplin parti selepas pilihan raya umum ke-15. Perkembangan ini dilihat sebagai satu langkah penting dalam usaha membawa semula tokoh politik tersebut ke dalam UMNO, khususnya ketika parti sedang menyusun strategi menghadapi cabaran politik semasa. Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan bahawa surat rayuan tersebut telah diterima dan akan melalui proses pertimbangan dalam kepimpinan parti. Pemerhati politik melihat langkah ini bukan sekadar isu kemasukan semula seorang tokoh, tetapi juga sebahagian daripada percaturan politik lebih besar dalam usaha memperkukuh semula UMNO. Dengan pengalaman Kerry Jamaluddin sebagai bekas menteri dan pemimpin pemuda UMNO, ramai melihat beliau masih mempunyai pengaruh terutamanya dalam kalangan pengundi muda dan pengundi bandar. Kini, tumpuan beralih kepada bagaimana kepimpinan parti, khususnya Presiden, akan menyusun peranan Kerry sekiranya beliau kembali secara rasmi ke dalam UMNO. Sama ada diberi peranan strategik dalam parti, diketengahkan semula dalam pilihan raya akan datang, atau menjadi wajah baharu untuk menarik sokongan generasi muda, semua ini bakal menjadi sebahagian daripada percaturan politik UMNO selepas ini. Perkembangan seterusnya pastinya akan memberi gambaran lebih jelas tentang hala tuju Kerry dalam politik tanah air. Kini, ramai menanti langkah seterusnya parti dalam menyusun strategi kepimpinan. Semua perkembangan akan terus dipantau oleh penganalisis politik dan rakyat, menandakan babak baharu dalam perjalanan UMNO.